Aminah tengah baring atas salji lah. Hujan-hujan. Dari Malaysia pun tak payah beli banyak-banyak sangat. Banyak barang winter. Boleh cari je kat sini. Yang tu okey kan Aminah? Tu belakang tu red brick tu cantik. Snow ni pun lembut tepi. Nak duduk dulu. Memang duduk dulu dah cerita dia apa. Mana Aminah nak main salji ni. Tu dah nampak dah dia punya kaki tengah nak buat badan tu. Sate pun ada jual. Ya, ada snorket baru. Nak katak tu. Lagi lepas makan Aminah nak tengok penguin lagi tak? Ni yang pegang. Pegang. Pegang ke? Wagyu ramen. Wagyu ramen. Halal. Dah ready nak makan ke dia? Halal Wagyu. Bendera Malaysia pun ada. Nak sikit sashimi. Oh, nampak nipis. Lembut. Bismillah. Sedap, lembut. Ayam goreng. Bismillah. Panas. Berasa-rasa lagi. Tengok je macam ni. Harga dia meninggal. Sedap makan panas-panas. Sebab kita sejuk kan ni. Tapi rasa dia punya wagyu kuat gitu. Tak hangat. Pinggan tu berapa? Tengok lagi ni. Lembut. Suka tak? Sedap. Wagyu dia sedap. Pagi sedap. Ready duit je. Ready duit je makan sini. Ni antara menu-menu dia lah. Ni dari luar dia. So ini depan sikit. Okay, depan sikit. Sana tu yang Tanuki Koji. Dia tu berhadapan je dengan Tanuki Koji tu. Okay, jom jalan. Jaga-jaga. Aminah nak main salji. Oh, Aminah tengah duduk atas salji. Aminah okey ke? Aminah tengah baring atas salji lah. Hujan-hujan. Okey dah. Okey dah. Lepas hotel je.